Oke guys, baru landing Kuching nih. Oke, sampai Kuching nih hujan pula. Pisang. So, dah lambat nih. Ambil kita sewa, tak sempat balik Seri Aman hari ini. Kita tinggal hotel untuk 1 malam hari ini. Oke. Kita redah tutup sana. Kucing lu hujan lebat. Oke geng, sekarang nih kami oke, ini kita sewa. Nanti saya tinggalkan nama lah. Kalau korang datang Kuching ni nanti korang boleh kontak Josh Russell. Oke, price boleh nego dengan dia. So kami sewa kereta yang kecil je untuk balik kampung esok. Jadi petang ni disebabkan cuaca sangat tidak mengizinkan, kami bercadang untuk tinggal 1 malam di Kuching. Okey. Ni orang Kuching. Kalau nak tahu jalan apa-apa, dia expert jalan kat Kuching ni. Saya memang tak tahu. Okey, kami mencari hotel tak jauh. Kita ke Kuching Transit Inn je. Kat situ, dekat. Kat bawah tu pun ada kedai-kedai makan. Okey. So tak nak jauh sangat sebab letih. Okey, letih. Besok pagi nak gerak pergi ke Seri Aman. Berapa jam? 2 jam lebih. 2 jam lebih, dalam 3 jam lah. Cincai mana tahu turun nak jenguk Pasar Lacau ke Sungai Tenggang ke kan. Okey, 3 jam lah, 3 jam. So harap pagi besok cuaca elok, kami boleh teruskan perjalanan balik ke kampung. Okey, ini dah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun tak balik kampung. Okey. Tu hotel kita orang ada kat depan tu. Nanti sampai sana nanti kita review. Mungkin kita masuk lambat sikit kot sebab tadi call hotel katanya kena tunggu sikit sebab bed sheet dia kena tukar, tak sampai lagi katanya. Okey, tak apalah. Kita tak nak jauh ke Bandar Kuching. Dalam suasana macam ni confirm jam hari ni, hari Isnin 20 hari bulan 12. Lagi 5 hari lagi nak Christmas. So kita menginap kat situ jap. Nanti kita review lah sikit. Harganya murah je, tak payah mahal. Janji boleh tidur. Okey, ini driver saya dan sepanjang hari esok saya akan ambil video. Dia akan driver je. Okey, jumpa dekat hotel nanti malam. Okey guys, ini suasana jalan dari airport Kuching ke Kuching Central. Saya selalu cakap KL Central, Kuching Central. Kuching Central dan tu Kuching Transit Inn. Nanti kita akan duduk kat hotel tu lah. Yang kat depan ni, saya zoom sikit. Kuching Transit Inn. Kat situ lah kita transit malam ni. Cuaca memang tak elok. Okay, hujan. Tu pun nasib baik semalam katanya macam taufan, macam puting beliung, ribut kuat. Okey, kita menginap kat sini. Okey geng, kita dah check in dekat Kuching Transit Inn. Okey, hotel murah, hotel kecil bajet. Cuma perlu naik tangga 2 tingkat. Okey, angkat beg. Okey, kalau setakat nak tidur biasa-biasa sekejap-sekejap macam kita orang, okey lah. Okey, dia ada harga RM60. Okey, ni untuk 2 orang punya. 2 orang tidur, suami isteri. Okey, ni okey, TV. Okey, dia bekalkan bagi 2 botol air to view sana. Okey, dengan kat sini ada ni bilik air dia. Okey, dia basic lah, basic. Okey, ada shower. Okey, ada toilet. Bersih juga. Cuma kita tunggu dia bagi toilet mandi. Okey, Kuching Transit Inn berdekatan dengan airport. 4 minit je dari airport. Tak nak jauh. Sebab besok kita orang nak gerak pagi. Sorry yang mengah aku angkat beg. 2 biji beg tingkat 2. Okey. Itulah. Okey, jumpa pagi esok video lain pula. Hari ni kita nak tidur lah malam. Latih. Bye.